Untuk Fatah, Amirah telah kami jaga. Amirah telah kami jaga dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Kami sentiasa mendoa agar dia menjadi insan yang baik dan berguna. Ingat pesan apa? Biar kita miskin harta, janji kaya budi bahasa. Saya juga seperti ayat-ayat lain nak melepaskan anak mesti macam-macam rasa, gembira, hibah dan macam-macam lagi yang tak terkata. Cuma mampu berdoa agar tangan yang menerima lebih baik daripada tangan yang melepaskan. Selebihnya kita hanya berserah kepada Allah. Untuk Fatah, abang percaya Fatah akan terus menjaga dengan lebih baik daripada apa yang kami telah berikan.